Kalau tak malam ni pun dah tenang-tenang sampai di rumah, tarik anak-anak yang dah motivasi sama-sama dengan kita ni, buat solat hajat sama-sama, minta Allah, okay? Berikan kekuatan kepada anak-anak ni untuk istiqamah dengan apa yang dia belajar kat sini. Istiqamah. Jadi kita buat solat hajat sikit, minta Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, kan? Jadikanlah anak aku ni orang yang istiqamah. Kan? Itu satu. Yang kedua, saya minta tuan-tuan dan puan-puan doakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dengan bertawassul atas kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Sangat ampuh. Saya kongsi senjata doa yang ini, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku. Ramai yang datang kepada saya, anak yang teruk betul, berubah dengan izin Allah. Bukan sebab kursus saya sebagai asbabnya saya, penyebab saja, tapi doa mak ayah dia. Tapi doa itu bertawassul. Cerita dia macam ni. Satu hari, saya masa tu zaman ada UPSR, maka saya diminta untuk pergi buat motivasi di sebuah sekolah, iaitu sekolah rendah kebangsaan Tambun di Tanjung Rambutan. Sekolah ini, anak-anak orang biasa-biasa. Ayah dia askar, pekerja kilang, buruh kasar, penjual di pasar malam, orang biasa je. Ada 130 lebih pelajar. Pelajar ni 130 lebih yang bakal menduduki UPSR. Tahu tu ada UPSR. Jadi saya pun pergi nak buat motivasi ni. Lepas tu saya sembang dengan guru besar dia, tanya, "Cikgu, rekod sekolah ni berapa orang paling ramai dapat semua A?" Dia kata 6 orang. Lepas tu tahun lepas berapa orang, cikgu? 5 orang. Oh, ya ke? Jadi saya datang ada berapa pelajar, cikgu? 137 orang. Dan cikgu nak berapa orang semua A? Kalau dapat 10 orang pun kami happy. Jadi bila saya masuk dewan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada cikgu sekolah dekat sini, dia akan faham cerita saya. Kita bila masuk kelas, bila kita tengok pelajar-pelajar, kita sekali tengok, kita boleh kenal siapa di antara ramai-ramai pelajar itu, siapa yang cerdik, siapa yang kurang cerdik. Tapi kita tak cakap. Budak cerdik ni muka dia lain tau. Budak cerdik, muka dia lain, dia punya sinar mata lain, dia punya assignment lain, dia punya seronok lain. Ni budak cerdik. Budak yang kurang cerdik, kita pun kenal juga. Kan? Tapi janganlah tengok anak-anak dalam ni siapa cerdik, siapa tak cerdik pula. Saya pun tak tengok, cuma saya nak cerita ni. Bila saya tengok satu dewan 137 orang, saya kata, ya Allah, mana nak dapat 10 orang? Adalah 3-4 orang. Itu pun yang pakai baju-baju pengawas tu. Jadi bila tanya, anak cikgu. Patutlah anak cikgu. Ada 3-4 orang aja. Saya kata tak apa. Saya pun teringat akan sebuah hadis Nabi yang saya baca. Kisah bagaimana 3 pemuda masuk terperangkap dalam gua. Saya ringkaskan saja ya. Hadis tu panjang. 3 pemuda dia masuk gua, batu jatuh. Jadi dia terkurung. Jadi bila terkurung, tolak-tolak batu tak lepas. Maka seseorang daripada pemuda ni, dia datang idea. Kenapa tak